Terus, okey. Baik. Uh, saya terbaca juga tentang kes yang melibatkan bersatu, melibatkan Presiden tentang jana wibawa dan sebagainya. Okey, mitos bersih dan stabil Perikatan Nasional kan. Runtuh saudara. Bila mahkamah dah dedahkan RM19.3 juta masuk menerusi 28 keping cek dan hari ini 6 juta lagi dalam 10 transaksi. Ini bukan duit derma tin biskut dekat pasar malam. Ini duit daripada siapa? Ini duit syarikat. Syarikat siapa? Bukhari Equity, Nepceris, yang masuk ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Okey, sepatutnya kita tanya, apa balasan yang syarikat-syarikat ini dapat sehingga sanggup sedekah jutaan ringgit? Okey, di mahkamah, Peguam Tan Sri Muhyiddin cuba kata bank tak syak apa-apa pun. Brother, memanglah bank tak syak. Bank ni tugas dia apa? Bank ni fungsi dia cuma proses cek. Tugas bank bukan siasat kes rasuah. Itu tugas SPRM. Menggunakan hujah bank tak tegur untuk mengatakan bahawa tak ada rasuah adalah satu logik walaun. Bolehlah kau nak tipu. Kes jana wibawa, yang mana jana kekayaan parti. Saya sebutkan bahawa projek jana wibawa ini bertujuan nak bantu kontraktor Bumi Putra masa COVID-19. Tetapi kenapa hujung-hujung jutaan ringgit masuk ke dalam akaun parti Bersatu? Dan ketika rakyat tengah susah, ketika rakyat mengibar bendera putih, ketika pemimpin Perikatan Nasional tengah sibuk mengutip cek jutaan ringgit, kenapa berlaku? Ada masa lagi? Boleh saya teruskan sikit Sibuk duk kata bersih. Bersih celah mana? Celah mana bersihnya? Baik saudara. Hari ini saya nak buat macam kelas matematik sikit. Yang mana saya baca keterangan saksi mahkamah semalam. Dia cakap apa? RM19.3 juta masuk dalam akaun Bersatu menerusi 28 keping cek. Semalam hari ini saksi M-Bank pula cakap 6 juta lagi masuk. Saudara-saudara sekalian, walaun sekalian, kalau nampak 50 pun dah melompat, ini pemimpin korang punya akaun parti terima puluhan juta ringgit ketika rakyat tengah ikat perut waktu PKP. Dan korang pula kata PN ni bersih. Bersih celah mana? Kalau projek bantuan kontraktor Bumi Putra jadi tabung ayam parti korang. Jadi korang ni penyokong atau sekadar tukang sorak ketika pemimpin korang tengah jana wang. Ada juga yang disebut ini adalah sebagai derma politik. Biasalah. Mereka akan kata, walaun akan kata itu derma politik, bukannya rasuah. Brother, kalau derma sampai 200 juta, derma ke tu? Itu bukan derma. 200 juta ni namanya pelaburan. Syarikat Bukhari Equity tu sedekah berapa saja? 190 juta. Sebab apa? Sebab abah kau handsome ke? Masa rakyat tengah kibar bendera putih. Dan waktu itu, banyak orang hilang kerja. Waktu budak-budak tak boleh sekolah sebab tak ada laptop. Dan ketika itu, akaun parti Bersatu jadi gemuk saja.
dengan cek jutaan ringgit yang saya sebut berdasarkan kenyataan di mahkamah. Walaupun ni tak terasa terhina ke? Itu persoalannya. Dan pemimpin korang yang sembang demi Melayu tetapi hakikatnya demi akaun parti. Itulah kualiti abah yang korang puja tu. Pejuang suapan, bukannya pejuang rakyat. Tadi disebut apa? Peguam dia, bank tak syak. Bank tak syak. Tapi rakyat syak. Peguam abah kata, bank tak ada aduan. Tak syak lah. Memanglah tak syak. Kau masukkan cek 1 bilion pun, bank akan proses cek tu. Itu kerja bank. Masalahnya sekarang ialah sumber duit tu. Yang mana duit itu datang daripada mana? Daripada kontraktor projek Jana Wibawa. Faham tak? Faham tak dari mana duit tu? Projek kerajaan bagi guna duit siapa? Duit kita, duit rakyat. Lepas tu syarikat yang dapat projek tu tendang balik. Duit masuk ke dalam akaun parti saja. Yang saya panggil sebagai kickback. Itulah rasuah tahap dewa. Mungkin mereka ni yang kat bawah ni ataupun yang kat luar ni jangan nak jadi pembaris sangat. Kalau bank tak siasat, SPRM boleh siasat. Dan sekarang ni semua dah boleh terbongkar. Jadi kat mana nak sorok lagi? Ini saya nak tanya pasal PAS ni. Masa rakan sekutu kena dakwa terima 225 juta ringgit. Mereka senyap macam siput sedut. Di mana pencegah mungkar korang? Mana ulama yang kata rasuah itu haram? Sebab apa mereka diam? Sebab apa mereka diam? Sebab mereka pun makan sekali hasil PN ni ketika pilihan raya. Yang mana mereka guna duit ini untuk buat konten TikTok, bayar influencer, buat ceramah mega, ceramah gempak-gempak. Yang mana korang ni juga bersahabat dalam dosa. Korang guna nama agama untuk tutup lubang rasuah bersatu. Itulah dasar penunggang berjemaah saudara. Sebab rasuah jadi sedekah. Dah sahur ke bang? Belum lagi. Sekejap lagi. Saya rasa kes Jana Wibawa ini adalah skandal terbesar Perikatan Nasional. Tak payah sembang pasal selendang Hanayuh. Tak payah sembang pasal kuil haram. Sembang pasal 225.3 juta ni dulu saja. Korang nak sokong lagi ke parti yang akaunnya penuh dengan duit kontraktor? Ini satu persoalan. Korang nak sokong lagi ke gabungan yang pemimpinnya kena dakwa AMLA? Kalau korang masih sokong, dengar baik-baik, kalau korang masih sokong, maksudnya korang pun setuju dengan rasuah. Jangan sembang pasal syurga. Kalau duit haram masuk dalam akaun parti pun korang puji bersih, stabil. Tak malu ke? Malulah sikit dengan Tuhan. Malulah sikit dengan rakyat yang masih susah. Di Kelantan tu banyak lagi rakyat yang susah. Ada yang komen dalam sosial media. Ini fitnah jahat kerajaan Anwar Ibrahim. Saya rasa fitnah apa kalau saksi bank sendiri, pegawai bank sendiri yang bawa penyata akaun ke mahkamah. Fitnah apa ni? Kau nak kata pegawai M-Bank tu pun ejen Anwar Ibrahim ke? Ataupun kau nak cakap pegawai bank tu upahan DAP ataupun anjing DAP? Pegawai CIMB tu,
Semalam. Takkan ejen Zahid Amiri. Itu fakta perbankan. Duit masuk tu nyata, bukannya magic. Saya masih betulkan lampu saya gelap. Tapi okey, saya punya muka nampak. Ada yang sebut, Abah tak bersalah selagi mahkamah tak hukum. Betul lah. Memanglah. Tapi dari sudut moral, kat mana? Moralnya di mana? Seorang pemimpin yang dakwa terpaling suci. Tetapi akaun parti dia terima sebanyak RM195 juta daripada satu syarikat je. Masa dia jadi Perdana Menteri. Saya fikir itu normal ke? Engkau derma kat masjid RM10 pun fikir 2 kali lah. Syarikat tu derma RM195 juta, kau kata tak ada apa-apa. Jadi otak mana otak? Mana otak? Ada juga yang komen, Atuk Singapura isi RON 95 pun lagi teruk. Kan? Ada kes Atuk Singapura isi RON 95. Atuk tu denda RM9,000 je sebab curi subsidi. RM9,000 dia kena bayar. Pemimpin kau ni kena dakwa RM225 juta. Dia punya skala kerosakan ni, dia tak fikir Atuk tu curi minyak. Tapi pemimpin kau orang ni dia dakwa curi masa depan kontraktor Bumiputera. Lagi mau backup ke? Baik saja. Okey, saya cukup setakat ni. Kalau saya tambah lagi kan dia extend. Boleh? Boleh?